Hai guys, sorry kita nak masak daging black pepper. Aku tak ada mood. Daripada first start video ni je aku dah tak ada mood. Kenapa tahu kenapa? Abang yang potong daging ni, tapi nasib baik abang tu sopan lah, baik. Hai dek, Assalamualaikum. Aku pun happy lah. So actually korang tengok je lah bahan-bahan ni. Aku tahu korang tahu je bahan-bahan ni apa. Sebab korang ni semua pandai masak. Tapi macam Cidin apa ni kan? Padahal aku tengok hari-hari post masak. Tapi cerita abang tu lah, aku macam tak ada mood sikit. Abang tu potong daging. Aku cakap dia, abang halus-halus tau. Wah, aku pun silap sebenarnya. Dia dah cakap dalam bahagian batang pinang kan. So salah aku ke? Macam tu. Tak apalah. Yang lain semua nampak macam bentuk sikit kan. Okay, aku nak bagi tahu kejap lagi korang masuk ke halia. Halia tu aku dah blend siap. Tu korang masak je lah. Daging batang pinang ni, aku baru google tadi. Dia tak boleh duduk dalam sama nak ada peti kalau dah potong. Sebab nanti dia macam hancur-hancur. Dia macam daging shredded. Tapi okey lah, still boleh makan lagi. Daging mahal Dulu masa zaman duduk rumah mak bapak kan, duduk rumah Wan kan, seronok makan daging. Siap tanya lagi, kenapa tak beli banyak? Beli dah tahu harga dia. Tak apalah, makan je lah ikan. Sedap agak ikan. Itu je lah kot. Okay, lepas tu korang tunggu sampai dia kering. Lepas tu dah siap. Sekejap je. Kalau korang rasa macam tak ada bau macam black pepper tu, korang tambahlah black pepper sikit. Okay, bye guys, love you.